Tak siapa yang tahu ini sebenarnya adalah aset paling privacy. Kita semua sibuk simpan duit, tapi kita lupa duit tu yang paling senang bocor dan paling cepat susut nilainya. Aset mudah alih, kecil, padat, laku di seluruh dunia. Macam 1 dinar ni, nilainya lebih kurang 2,000 lebih. Tapi kecil je kan? Kita nak pindah negeri, nak pindah negara, emas tetap diterima di mana-mana. Tak ada aset lain yang boleh lawan dari segi mobility. Tak siapa yang tahu ini sebenarnya adalah aset paling privacy. Ia tak masuk sistem bank, tak masuk rekod mana-mana. Berapa gram yang anda ada, hanya anda yang tahu. Dan itu sebenarnya satu bentuk kuasa. Bila dah mula faham semua ni, baru anda akan sedar kenapa orang-orang kaya suka simpan emas. Bukan sebab mereka kaya, tapi sebab emas yang jaga kekayaan mereka. Jadi kalau anda nak mula simpan emas dan bina kekayaan dengan cara paling mudah, murah dan selamat, boleh PM sekarang, saya akan bimbing sebaiknya.